Korang tahu tak ada kipas serendah RM89 je. Alat dapur cawangan semenyih tengah buat warehouse sale 80% off. Antara barang promotion yang diorang ada, kipas KDK ni harga serendah RM159 je. Lepas tu lampu downlight dia harga serendah RM4.5 dan dia ada banyak lagi pilihan bawah RM10. Sinki black stainless steel ni harga serendah RM289 saja. Kalau yang warna gold harga serendah RM399. Lepas tu kalau korang nak cari sinki yang jenis nano millet simple and classic, harga dia serendah RM145. Dan design simple yang sinki yang berkembang macam ni harga dia serendah RM88 je. Untuk korang nak cari set kabinet bilik air satu pintu, harga dia serendah RM108 je. Yang dua pintu pula harga dia serendah RM179. Kalau nak kabinet bilik air korang lebih ekstra cantik, boleh try yang ini, harga dia serendah RM239. Kalau korang nak cari mangkuk tandas yang murah-murah, untuk yang one piece harga dia serendah RM228, untuk two piece RM165 je. Water heater dekat sini pun diorang ada macam-macam pilihan dan harga dia bermula RM179. Ini punya barang rare yang boleh sedut ni, harga dia serendah RM519 je tau. Lagi satu, kalau korang nak cari chandelier atau wall lamp, korang boleh dapatkan dekat dua cawangan semenyih dan juga Ceras Batu 10. Dekat sini diorang pun ada juga barang yang berjenama, antaranya DeLonghi standing cooker. Selain daripada tu, diorang pun ada juga Laban Steel, Elba. Kalau korang nak Livinox pun diorang ada tau, dan juga Rubin. Dekat sini pun ada microwave, oven, dishwash, dan diorang ada lebih daripada 50 jenis sinki, antaranya workstation sinki, ceramic sinki dan farmhouse sinki. Lepas tu barang idaman para isteri Smack pun ada dekat sini. Kalau korang nak datang, korang boleh datang ke 55 cawangan ni tau. So korang jangan lupa datang dan try dulu.